sebab tak bertelur. Jadi macam mana korang nak bagi pregnant walaupun korang ni period ni ada normal tetapi masih tak bertelur lagi. Jadi saya nak share dengan you all. Period dengan bertelur. Hai Tuti, salam dari Brunei. Hello. Okey, orang Brunei, kita akan masukkan kita punya Ovara Bloom soon di Brunei, okey. Doktor dah 3 bulan belum period. Saravana, you kena check. So make sure you check. Sebab apa? Sebab you kena faham period dengan bertelur ni berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab kita nak tahu, korang kena tahu. Period datang daripada dinding rahim dan bertelur, nak pregnant korang kena ada telur yang sihat. Jadi ramai orang dia salah faham. Dia rasa dia period ni dah subuh dah. Setiap bulan datang period ni mesti aku boleh pregnant ni. That's why dia tak pernah datang klinik dan check. Okay? Kalau you all nak ibu percuma, untuk anda saya nak bagi 30 orang yang terawal yang isi beg biru, korang boleh isi beg biru. Ibu percuma kita nak bagi Ibu TTC dan PCOS. Okay. Ramai orang normal ke pregnant